Edisi siasat boleh block takkan grup Edo tak boleh? Grup macam ES cepat je, yang lain lama benar ambil tindakan. Is this actually about silencing people or shutting down digital criminals? So korang tanya soalan, korang ada tak jawapannya? Tak tahu, ambil tahu. Kita bersetuju yang dalam tele memang ada banyak gila segala jenis najis jenayah. Setakat ini, MCMC telah sekat lebih daripada 6,000 laman ataupun akaun yang berkaitan dengan scam, judi daripada tahun 2021 sampai 2023. Mei 2024, 340 akaun tele ditutup. Dan setakat Mac 2025, 179 akaun tele yang lucah telah pun hilang daripada radar. Ada pelaburan halal, ada wakaf emas, you invest 5,000 dapat 50,000. Scammer tarik korang yang guna topeng agama, pakai influencer palsu. Belum lagi kita cerita soal dadah, senjata, pelacuran. Paling gila, nilai pasaran gelap ini dianggarkan daripada 27 hingga 36 bilion US dollar setahun. Maksudnya bukan ES je kena. Mana-mana yang langgar undang-undang memang akan diambil tindakan. Tele ni bukanlah satu app suci dan bukanlah platform untuk ada kebebasan bersuara. You tak boleh buat apa yang you mahu tanpa ada batas. Mudaratnya ES ni, sesiapa sahaja boleh spill the tea. You nak tabur fitnah, you PM dia admin dah boleh settle. Dan ini tak ada kepada orang yang kena tempias fitnah ni. Saya pernah menjadi saksi orang yang kena fitnah. Kalau you banyak melanggar undang-undang digital dekat Malaysia ni, digitally you akan hilang. Sebab ini adalah satu bentuk persoalan penguatkuasaan. MCMC dilawan channel yang berbahaya dan memudaratkan kepada rakyat. Ini bukan soal tindakan politik, ini adalah soal keselamatan dan ini adalah soal masa depan. Betul lah, suka hati kau je nak block. Tak ada bro, benda ni dah lama dibincangkan. MCMC dah pernah bagi report, dah berunding, dah bagi masa. Tapi kalau you still degil, of course lah dia bawa you ke mahkamah civil suit. Dan ini adalah undang-undang lesen kelas pemberi perkhidmatan aplikasi ASPC dekat Malaysia. Mana-mana platform yang ada lebih daripada 8 juta rakyat Malaysia, dia kena ikut ASPC ni. Dan bukan Malaysia je yang sekat tele, di Jerman, dekat Brazil pun ada masalah dengan tele. Zaman digital ni, kita tak boleh bebas macam kita bebas kat hutan. Kita punya anak-anak guna, kita punya mak bapak guna. Tak ada had umur, sebab itulah kita kena kontrol dengan penguatkuasaan. Korang bising pasal ES dan korang rasa macam banyak lagi kes-kes jenayah, kenapa diorang tak take down? Kes jenayah ni hari-hari membiak macam cendawan. Benda tu ambil masa. So korang pun kena laksanakan tanggungjawab korang. Korang report guru-guru yang macam ni.